Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan suatu hal yang patut kita syukuri adalah kita diberi kenikmatan iman dan Islam yang mana tidak banyak dari hamba-hamba Allah SWT, meskipun pada bulan Ramadan ini, yang diberi kelapangan waktu, diberi tenaga untuk mengamalkan atau mendirikan ibadah tarawih, qiyam dan siam pada bulan yang diberkahi ini. Maka patutlah dari kita sebagai hamba Allah SWT untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini dan tidak melupakan nikmat tersebut, dan sentiasa lebih kita bersemangat dalam beribadah insya-Allah. Sebagaimana yang topik yang saya telah dikasih, tidak lain dan tidak bukan, insya-Allah tidak asing lagi di minda kita semua, bahwasanya ia adalah salah satu dari dua syarat yang untuk diterimanya amal-amalan kita di sisi Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah ikhlas kerana Allah SWT, yang kedua adalah ittiba', iaitu mengikuti tuntutan dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita pun tak asing lagi dengan macam-macam dalil-dalil hadis-hadis yang kita mampu keluarkan yang mengenai ikhlas kerana Allah SWT. Maka saya di sini hanya sebagai untuk menasihati diri saya secara pribadi dan mengingatkan juga diri saya secara pribadi dengan jemaah sekalian untuk pentingnya ikhlas kerana Allah SWT. Dan sebagaimana Allah SWT pun memerintahkan kita untuk sentiasa beribadah kepadanya dengan ikhlas kerana Allah SWT. Seperti mana di surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah SWT kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT ikhlas kerana Allah SWT. Dan pun di surah Al-Kahfi bahwasanya Allah SWT berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan kita pun tahu bahwasanya hadis-hadis lain, sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan fadilah ikhlas dan pun bahayanya kalau kita tidak ikhlas kerana Allah SWT. Dan kita tahu bahawasanya kalau misalnya kita tidak ikhlas, itu yang opposite dia adalah riak lah, ataupun mungkin di dalam hadis itu disebutkan asyirkul asghar, syirik kecil, iaitu kita menyembah kerana Allah, menyembah Allah SWT, akan tetapi kita mensyirikkan Allah SWT di dalam niat kita. Jadi kita beribadah bukan kerana Allah SWT semata, akan tetapi ada kerana sebab-sebab yang lain. Dan ini kita patut bagi kita untuk jaga-jaga jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan inilah. Dan di antara hadis-hadis ancaman bagi siapa-siapa yang tidak ikhlas kerana Allah SWT adalah orang-orang ataupun hamba-hamba Allah SWT yang di antaranya yang pertama kali untuk diseret ataupun dimasukkan ke dalam api neraka Allah SWT, iaitu orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang berinfak infak di jalan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang pergi berjihad kerana Allah SWT. Akan tetapi apabila mereka didatangkan di hadapan Allah SWT, mereka mengaku bahawasanya mereka beramal semua amalan ini kerana Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT bilang kepada mereka bahawasanya sesungguh kalian telah berbohong. Sesungguhnya kalian berbuat amalan sedemikian hanya untuk kalian dipanggil seorang qari, hanya untuk kalian dipanggil seorang hafidh, ataupun hanya kalian untuk dipanggil orang yang pemberani pergi berjihad di jalan Allah SWT, ataupun orang dia akan dipanggil seorang alim, iaitu dia alim dalam membaca Al-Quran, dalam memahami, ada banyak-banyak ilmu yang dia faham.
Jadi ini adalah ancaman dari Allah SWT terhadap hamba-hambanya yang tidak ikhlas. Di sebalik itu, meskipun secara zahir bahawasanya hadis-hadis dan dalil-dalil ini menunjukkan pentingnya ikhlas kerana Allah SWT, sesungguhnya pada asalnya pun kita kena menjaga ikhlas sebelum amal, sebelum kita beramal, dan apabila kita beramal, kita sedang beramal, dan yang terakhir setelah kita beramal. Setelah kita beramal macam mana? Contoh, kita dah beramal bertahun-tahun, kita ada kawan yang ada susah dalam financial, ada financial problem, kita bantu dia, kita bersedekah kepada dia, akan tetapi dah setelah 10 tahun, 20 tahun, dia tak pernah kenang budi kita, lepas tu kita ungkit kita punya amalan, amalan baik kita, yang pada asalnya itu adalah kerana kita buat kerana ikhlas kerana Allah SWT, kita mengungkit, jangan lupa aku dulu siapa tolong kau, yang dulu kau tengah susah-susah, aku yang tolong kau. Dengan sekadar satu kalimat sahaja ini, selama berpuluh-puluh tahun kita bantu kawan kita, sahabat kita yang tengah susah, 10 tahun punya amalan baik itu semua terhapus ataupun gugur. Pahalanya gugur kerana hanya kita mengungkit. Sesuai dengan firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghapus ataupun menggugur ataupun membatalkan amalan-amalan kalian bil manni wal adha. Al man wal adha secara seringkas maksud dari itu adalah kita mengungkit-ungkit kita punya amalan yang baik yang kita dah beramal. Dan pun di antara kita yang harus kita perhatikan setelah kita beramal adalah kita menjaga niat kita dari sifat ujub. Contoh kita, insya-Allah ke depan ini ada dari hamba-hamba Allah, meskipun dia solat tarawih berjamaah, dia dah balik, dia masih continue solat tahajud, berakaat-rakaat dia solat tahajud kat rumah. Lepas tu after dah habis Ramadan, dia berbual-bual dengan dia keluarga, dia sebut, oh masya-Allah, aku time Ramadan, aku everyday aku tak pernah tinggalkan tahajud. Dan di dalam hatinya, kalau seandainya di dalam hatinya ada sifat ujub, ada rasa ujub, bangga diri, berasa bahawasanya oh aku dah cukup bagus, dia ada rasa ujub, maka itu telah membatalkan amalannya. Maka inilah yang harus kita jaga diri kita, iaitu jaga keikhlasan kita kerana Allah SWT, sama ada sebelum beramal dan ketika beramal dan setelah beramal kita menjaga amalan-amalan kita. Kita berharap ini adalah ikhlas kerana Allah SWT, dan janganlah kita mencari keridaan manusia. Kurang lebih ini saja yang saya nak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.